Pernah anda terfikir kenapa kompas tak berfungsi di beberapa tempat? Pernah anda terfikir kenapa jarum kompas kadang-kadang berpusing tanpa arah atau tak tunjuk utara langsung? Padahal, kompas sepatutnya sentiasa tunjuk arah utara magnetik bumi. Tapi, ada tempat di dunia ni, kompas jadi gila. Kenapa? Tempat seperti Gunung Magnetik di Kanada, Segitiga Bermuda, dan Gunung Kailash di Tibet terkenal kerana kompas tak berfungsi dengan betul. Jarum berpusing tanpa henti, malah kadang-kadang tunjuk arah bertentangan. Ada pelancong kata, peralatan elektronik pun boleh terganggu bila berada di kawasan tu. Sebenarnya, kompas berfungsi kerana ia sejajar dengan medan magnet bumi. Tapi di beberapa tempat, batu dan tanah di bawah permukaan bumi mempunyai kepekatan tinggi besi atau mineral magnetik. Apabila anda berdiri di atas kawasan yang kaya dengan logam magnetik ni, ia menghasilkan medan magnet sendiri dan mengganggu medan magnet bumi. Akibatnya, jarum kompas pun jadi keliru. Selain itu, gangguan elektromagnetik daripada alat elektronik moden atau aktiviti gunung berapi juga boleh menyebabkan bacaan kompas tidak tepat. Tahukah anda, di kutub utara dan selatan, kompas memang tak berguna langsung. Sebab di kawasan itu, semua garis medan magnet bumi bertemu, jadi kompas kehilangan arah sepenuhnya. Malah, juruterbang dan pelaut profesional biasanya tak bergantung pada kompas semata-mata bila berada dekat kawasan kutub. Jadi lain kali bila kompas anda tak berfungsi, jangan terus fikir ia rosak. Mungkin anda sedang berdiri di atas kawasan yang menyembunyikan rahsia magnetik bumi. Pernah tak kompas anda tunjuk arah pelik masa mendaki atau travel? Cerita pengalaman anda di ruangan komen.